Hari ini Makcik Nida nak masak rendang paru daging limpa campur-campur. Kita rebuskan dia dulu. Rebus paru memang dia terapung. Kalau bahagian lain semua tenggelam dekat bawah. Kakas dia ni, halia bawang serai, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, blender. Serai pun Cik Nida blender ke ni. Nida ni masak main agak-agak aje. Cik Nida letak serai, kunyit, halia, lengkuas, bawang merah, bawang putih. Cik Nida blend. Cabai sebab dah blend awal-awal. Kita curahkanlah apa yang kita kisar tadi dalam ni rendang yang nak kita buat tu. Masa gagap pula dah. Masa kita nak merenehkan daging-daging ni, kita letaklah perasa garam, perasa dia macam itulah. Kita nak merenehkan daging campur tadi tu dengan paru-paru dalaman dia tu, dengan letaklah garam, kunyit. Apa benda aku cakap ni? Masa kita merenehkan rendang tu, kita jangan lupa letak garam, perasa. Tapi kalau kita nak makan dengan pulut ke, kita letaklah gula sikit, letak sikit je. Jangan banyak-banyak kalau sayang kaki. Kalau ada kerisik, letak kerisik. Sedap. Rumah Makcik Nida ni tak ada kerisik. Nak cek kelapa susah. Ni dekat bandar ni. Dekat bandar ni susah nak cari parking. Nak belinya sikit. Kena nyaman keretanya lebih. Jadi kan masak rendang. Teringin nak makan pulut. Cicah dengan pulut. Hari ni cikgu kukus pulut. Kukus sedikit saja untuk Makcik Nida seorang je nak makan. Orang lain tak berapa suka nak makan macam ni, cicah-cicah pulut ni. Apa sedap weh. Kita makan kat sebelah kukus pulut ni je. Senang, habis kita tambah lagi. Ni limpa ni cikgu suka lah. Makan dengan pulut. Habis tambah lagi sebelah lagi kukus ni.